Assalamualaikum. Selamat petang semua. Beginilah suasana dalam rumah kampung Malaysia. Selalu kan saya tunjuk suasana dari luar sahaja. Tetapi hari ini nak tunjuk sikitlah dari kawasan dalam kan. Sebab nanti ada yang kata, oh kat luar macam tu, kalau kat dalam macam mana pula? Kat dalam macam ni lah. Tak besar, tak kecil. Ada setengah rumah kampung memang dia sangat-sangat besar. Tetapi yang itu adalah rumah tangga kampung. Faham tak? Rumah macam Upin Ipin tu lah. Yang ni pula tak. Yang ni rumah tingkat biasa je. Setingkat je. Tak ada dua-dua tingkat. Tak ada. Nama pun rumah kampung kan. Ni yang nak kata tradisional tak tradisional. Nak kata moden tak moden sangat. Tema tu time nak buat macam rumah moden. Tapi bila tengok hiasan kat dalam dia macam tradisional. So dia mix-mix lah. By the way, yang tadi saya tunjuk tu. Kuah. Okay, ni kuah untuk mi tu lah. Tapi hari ni kita tak mahu cakap pasal kuah untuk mi ke rumah ke apa tak. Hari ni kita nak bercakap pasal yang tengah viral lah. Kira viral lah juga sebab selalu sangat. Kan orang kata rumah kampung ni Malaysia ni busuk, tak cantik, kecil. Allahu Akbar. Kecil tak masalah. Besar tak masalah. Kalau kita pandai jaga, tak kisahlah rumah tu kecil ke besar ke, tapi still akan nampak bersih. Kalau kita tak pandai jaga, besar sekalipun rumah tu tetap akan nampak tak cantik, okay? So, di antara kita pandai kemas dengan pandai tak kemas je. Lagi satu, rumah kalau barang banyak, dia akan nampak macam sedikit, sedikit comot tapi tak comot sangat. Kalau barang-barang tu kita still simpan dekat tempat-tempat dia, okay? Dia macam tu. Kat dalam pun rumah kampung biasalah nak kata macam rumah bandar. Rumah bandar ni dia lebih besar sikit. Rumah kampung kecil sikit. Tapi dari segi muzik kat lantai, dinding, hiasan, langsir, sofa, semuanya lebih kurang dia. Sama je. Okay? Kalau kita lagi satu, kalau kita pandai hias rumah tu, kita pandai design rumah tu kan, dia akan makin cantik sebenarnya. Tapi saya ni jenis tak berapa pandai sangat lah nak kata bab hias rumah ni. Selalunya saya serahkan pada mak atau nenek je lah kan. Yelah kita ni rumah sendiri belum ada lagi kan. Ya, duduk pun dekat rumah mak. Rumah kampung dari luar pula. Saya nak tunjuk. Macam biasa, rumah kampung ni, dia macam kita reka sendiri rumah tu, okay? Rumah taman, sederet semua sama. Kecuali nak tukar pagar yang tu lain cerita lah. Kalau tak, bentuk dia semua sama. Rumah kampung tidak. Rumah tadi lain, rumah yang ni lain, yang itu lain, yang ni kecil, yang tu besar, yang tu 2 tingkat, yang tu 3 tingkat. Dia macam tu. Kita boleh custom sendiri. Sebab yelah tanah kita, rumah kita kan. Kalau rumah taman tak, dia sederet semua sama je sebenarnya. Lainlah kalau kita buat renovate ke apa ke yang tu lain cerita lah. Okay, rumah kampung tak busuk, cantik, elok, bersih. Cantik sangat-sangat. Saya suka sangat-sangat rumah kampung sebab design dia tak sama. Kalau kita masuk rumah ni, contoh time beraya kan. Masuk rumah kampung yang ni, besarnya ruang tamu dia. Dapur dia kecil noh. Pergi yang tu. Kecil juga dia punya ruang tamu. My dapur dia. Allah besarnya dapur dia. Dia lain daripada lain. So bila kita masuk macam cantiknya. Ini kita dapat inspirasi untuk kita dapat inspirasi kot lah kita nak hias rumah kita macam ni ke, macam tu ke. Okay, tapi tak. Kalau yang mana suka rumah taman tu, korang suka je lah. Saya tak judge pun. Semua orang ada test masing-masing. Semua orang ada selera masing-masing. Tak cakap apa pun. Cuma nak cakap lain daripada lain. Rumah kampung tak kecil. Tak besar. Dia just nice. Sederhana. Okay, bau busuk tak ada. Tak ada bau busuk. Sebab kat sini sistem sampah-sampah ni kan memang sangat-sangat terurus. Tidak seperti negara-negara lain. Sebab saya tahu ada setengah negara asal kampung je. Asal kawasan pedalaman je. Kat situ tak terurus. Sampah tak terurus. Buang sampah merata-rata. Alhamdulillah dekat sini kan kami ada api. Api sentiasa ada. Elektrik dah. Lepas tu ni. Air sentiasa ada, elektrik 24 jam ada, air 24 jam ada. Walaupun nama dia rumah kampung tetapi semuanya lebih kurang sama je. Tengok rumah ni. Ni rumah kampung. Tapi dia punya cantik, tema moden, ya Allah. Kita tengok ni rasa macam, aku nak buat rumah sekarang juga. Tapi bila kita tengok balik kat pocik kita, tengok balik bajet kita, tak buat lah.
tangguhkan dulu niat ini untuk sebentar ya. InsyaAllah kalau ada rezeki kita dapat buat rumah kan. Dan sini kalau korang perasan kebanyakannya rumah untuk disewa tapi disebabkan kawasan ni belum sepenuhnya siap. So macam ni je lah. Tak lebih tak kurang. Tapi still kalau korang tengok cantik ya. Kalau sekarang korang nampak ada jalan batu je. InsyaAllah bila rumah-rumah ni dah siap barulah diorang akan tukar kepada jalan tar. That's why saya cakap masih dalam proses. Longkang kat sini pun belum ditambah baikkan lagi. InsyaAllah nanti bila rumah-rumah dah siap, diorang akan potong-potong rumput ni. Buat longkang baru. Semua ni. Jadi, saya dah bagi tahu dekat sini. Rumah kampung Malaysia tak busuk, tak kecil. Alhamdulillah, cantik. Okey, sejuk mata mandang. Kampung ni best sebab kita boleh tanam apa yang kita nak. Okey. Ini dah rumah kita, tanah kita. Sekali kita lah kan nak tanam apa. Itulah seronok ni duduk kampung. Jadi tak mahulah nak ejek-ejek rumah kampung kat Malaysia macam ni, macam tu. Sekali kami lah rumah kami yang korang sibuk sangat. Sibuk kan. Okey, jadi okeylah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.